Speaker punya statement setakat ni Hamzah masih ketua pembangkang. Jadi dia pun setuju dan saya pun, yalah setakat ni kedudukannya begitulah. Maka terbuktilah bahawa Hamzah bukan seorang pemimpin yang berjiwa besar dan gilakan kuasa. Sejak dipecat oleh Parti Bersatu, hingga hari ini, Hamzah tidak mewakili mana-mana parti politik. Jika beliau berjiwa besar, sudah tentunya beliau akan meletakkan jawatan dari ketua pembangkang. Tetapi disebabkan kegilaan kuasa, Hamzah masih tidak mahu berundur. Agaknya beliau lupa, segala amanah dan jawatan yang beliau ada hari ini adalah atas tiket Parti Bersatu. Bukanlah disebabkan beliau individu semata-mata. Dan PAS juga seharusnya menghormati rakan komponen dalam PN dengan menukarkan ketua pembangkang. Tetapi kalau PAS rasa Hamzah patut kekal sebagai ketua pembangkang, maka wajarlah Hamzah sertai PAS dan dapatkan jawatan tertinggi dalam PAS untuk kekal sebagai ketua pembangkang. Kalau tidak, Perikatan Nasional seharusnya tukar ketua pembangkang yang baru, baik sama ada daripada Parti Bersatu maupun dari PAS. Selain itu, Alhamdulillah, info terbaru yang saya dapat, ada beberapa MP yang pernah menyokong Hamzah kini sudah kembali sedar dan ingin kembali kepada Parti Bersatu. Kami faham, kadang-kadang mudah terpedaya apabila melihat seseorang pemimpin yang berani ke depan tanpa melihat agenda mereka yang tersendiri. Bagaimanapun, kalau hati masih bersama perjuangan asal, pulanglah dengan cara yang baik dan bersama-sama kita menguatkan Parti Bersatu.